Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ni guys, pada yang klik video ni aku tak tahu lah siapa klik ke, ataupun korang memang dapat notification ke. Ok, topik kali ni aku nak share kat korang pengalaman aku lawan dengan internet service provider. Aku tak nak sebut lah yang mana. Di mana kalau kita faham lah kan, bila kita dah subscribe satu service provider tu, internet kan, fiber internet, pengalaman aku lah fiber internet. Lepas tu kita kan ada kontrak 2 tahun, setahun tu kan. Sebenarnya boleh tak kita lawan kalau kita dah tak langgan lagi, dah tak, macam contoh berpindah apa semua tu kan. Kalau kau orang pergi kat website dia akan tak ada, dia tak akan ada klausa nak terminate ke apa, tak ada. Benda tu semua tak ada. Lepas tu dah tak ada tu kan. Masa tu aku cerita pengalaman lah. Aku dah nak kahwin tau. Yelah, zaman gaming aku, baru aku installkan internet lah. Dalam 3 bulan je gitu. Lepas tu tiba-tiba dah nak kahwin, aku terpaksa off lah. Kalau tak macam mana Kalau tak apa, bayar bodoh je lah kan. Lepas aku fikir macam mana nak cari-cari pun tak ada orang sharing pasal internet provider ni kan. Semuanya kena denda, kena apa. Kalau 2 tahun tu lah kena bayar, itulah jumlah denda dia. Semua macam itu je cakap kan. Lepas tu aku macam tak puas hati lah. Bila tak puas hati ni, kita kan menggelupur cari jawapan. Cara aku bila tak puas hati sesuatu hal tu, aku akan menggelupur sampai benda ni jadi boleh jadi kan. Sebab benda tu macam penganiayaan lah untuk kes macam aku kan. So kita tak tahu, tiba-tiba kita kena pindah ke apa kan kena terminate kan fiber tu kan. So untuk pengalaman aku cerita 3 bulan aku subscribe, aku nak off. So boleh ke tidak kan? Inilah cerita aku. Cara dia guys, sebenarnya boleh ke tidak? Jawapan dia boleh kan. Dan kau takkan ada dapat apa-apa rugi pun tentang kau punya subscription. Sebenarnya kau untung lah, sebab device semua kau dapat. Walaupun subscribe 3 bulan, device tu semua tak boleh pulang pun. Untuk kes aku lah, aku tak tahu. Benda ni special case tau, rare case. Sebab semua orang tak tahu cara dia nak macam mana nak buat kan. Yang tahu, masing-masing tahu bayar je, ataupun tak bayar cari orang sambung bayar kan. Kalau penyewa lama kalau tinggalkan mungkin harap penyewa baru bayar ke. Masing-masing semua anggap macam itu kan. Sebenarnya tak. Kalau kau berpindah kan, cara aku buat lah kan. Ni based on aku punya research punya. Tapi ni 2-3 tahun lepas lah aku tak tahu lah sekarang boleh lagi ke tidak. Tapi keep trying lah. Kalau kau orang ada masalah yang sama, kalau kau nak off kau punya wifi tu, kau terus pergi contact MCMC. Untuk kes aku lah, aku rasa tak semua sama kes kan. Untuk kes aku, contact MCMC jadi juri kepada kita punya permasalahan. So untuk masalah aku, ni kes aku lah, aku nak pindah, okey, nak bawa lah aku punya internet tu. Tapi dekat tempat yang aku nak pindah tu, masa tu tempat tu tak ada lagi fiber connection. So alasan aku kukuh lah kat situ kan. Bila alasan aku kukuh kat situ, MCMC yang arahkan supaya service provider tu, aku tak nak cerita service provider apa, yang turn off kan aku punya internet. Lepas tu last kali menggunakan kaedah prorata. Kalau katakanlah engkau subscribe 1 hari bulan 1 kan, lepas tu engkau subscribe 15 hari bulan 3 ke apa kan, kau dah guna 15 hari, 15 hari tu kau kena bayar. Dia akan prorata. Okey lah, daripada kau tak tahu, kau bayar je kan, walaupun tak pakai kan. Dengan service provider yang dah kaya ni guys, yang dah kaya ni, jangan kau bayar bodoh je lah kan. At least kau ngadu hal kau dekat MCMC. MCMC akan jadi juri kepada kita kan.
Dia layan guys. Memang dia siap call aku balik, tanya apa masalah apa semua. Lepas tu aku ceritakan lah masalah semua kan. Nak pindah dekat kawasan tu tak ada tu. Takkanlah nak apa bayar je kan. Masa tu pindah untuk kes lah. Lepas tu ini trik lah. Kalau kau pindah pun dekat kawasan apa, tak, tapi kena ada bukti kau pindah lah. Apa, kena ada bukti kau pindah. Ini pengalaman aku lah, yang kena ada bukti aku pindah. Apa, ada bil air, bil api, ada apa, sewa kan, ada bayar sewa kat situ, sewa tempat baru. Itu semua kau kena provide lah, sebagai bukti pindah. Dia agak leceh lah, tapi ujungnya tetaplah untung kat kita kan, sebab dah tak payah subscribe lagi. Walaupun kita terikat kontrak, terpaksa bagilah tu semua evidence pindah tu. Lepas tu aku datanglah idea, kalau macam gini kan, tak tahu lah menipu ke tidak, tapi ini tricky lah. Nanti aku sambung balik. Aku nak pergi ambil makanan jap. So aku cerita ni pasal apa tau? Pasal aku tengah subscribe satu internet provider baru yang aku tak pernah dengar pun. Nama dia Red One. Mula-mula aku rasa macam scammer ke apa ni. Biasa yang kita kenal tu je lah, Yang kita kenal whatever tu, aku tak nak sebut lah sebab tak dapat sponsor kan. Yang kita kenal lah, yang korang kenal, internet yang korang kenal lah, yang ada beberapa tycoon. Lepas tu yang ni aku tak pernah dengar pun. Itu hari, minggu lepas, sampailah dia punya flyers kat rumah aku kan. Lepas tu ni aku nak start YouTube balik. Semalam aku try lah upload ke YouTube kan, 4 gig weh, video aku terrakam HD. Lepas tu tak dapat nak upload. So aku semalam teruslah ambil balik flyers tu, tengok kan. Lepas tu study kejap. Tak pernah dengar pun dia punya Facebook pun apa, hanya ada WhatsApp apa, Facebook group saja. Dia tak ada betul-betul proper website dia pula. Bila kau buka-buka, tahu-tahu video je, tak adanya apa contact us ke apa semua, tak ada. Tiba-tiba video promote je. Itu je, macam tak yakin lah. Lepas tu aku try lah WhatsApp kan, tanya dia betul ke package ni. Dia package dia murah kan, RM45. Paling murah lah setakat ni, RM45 ataupun RM51 lah dengan cukai, RM53 gitu. Dapat 100 Mbps. Dan semalam aku kontak, tengah hari tadi lepas Jumaat, dia terus pasang. Gila punya servis, bapak laju dekat servis tu kan. Lepas tu tadi aku lepas Jumaat sempatlah aku test lah wifi. Lepas tu aku subscribe 100 Mbps tau, sebab aku memang nak jimat lah. 100 Mbps untuk RM53 pada aku worth it lah, 100 Mbps. Lepas tu tadi aku test, dia bagi 150. Lepas tu aku cakap ni 150 ni. Masa dia test aku tengok kan, aku perhati je 150. Dia cakap memang macam ni, dia akan bagi 150. Tapi dia tak janji je memang 100. Tapi kalau turun pun dia cakap dalam 130 gitu. Maknanya dia tak nak customer complain kurang lah kan. Sekarang kadang-kadang ada glitch, bila bagi 100 kadang-kadang dapat 90. So dah dapat complain, dia tak nak macam itu, dia bagi terus 150. So aku dapat untung lah. Lepas tu aku test lah juga. Dia macam, sebab dia punya terlalu murah guys. Dah lah aku tak pernah dengar. Lepas tu terlalu murah. Aku tak pernah dengar, satu terlalu murah. Lepas tu aku rasa ni mesti ada agenda caped kan. Kena cap caped lah. Kena cap. Dia macam kau dah pakai certain, lepas tu kau akan apa, dah tak laju. Semua kau tengok YouTube lagging apa semua, ada yang macam tu. Itu maksudnya cap, maksud aku. Apa tu? Okay, yang tu aku tak test lagi, sebab aku bukannya heavy use lagi, baru hari pertama. Tapi yang aku nak bagi tahu, dia punya internet tu 150 Mbps tu adalah upload dengan download kan. Maknanya guys, dia macam TM. TM dia bagi macam tu Kalau kau alamak, aku dah pergi sebut pula. Bukan TM, time.
Time kalau kau subscribe, bagus je. Upload dengan download tu adalah sama. Itu ramai tak tahu. Kalau kau subscribe selainnya kan, aku tak sure lah. Ni disclaimer dulu, aku tak sure. Tapi aku pernah yang subscribe yang selainnya. Kalau katakan 300 Mbps kan, 300 Mbps itu adalah 300 Mbps tu adalah download saja. Upload dia akan bagi dalam 10% je, 30. Masa aku yang dulu tu, yang aku lawan tu, aku subscribe 300 Mbps, 100 lebih kot, 100 lebih something. Ada offer 90 jadi 100 lebih gitulah. 90 jadi ada offer masa tu. Aku tak ingat lah harga berapa. 300 Mbps subscribe yang tu, yang lama tu lah. 300 Mbps tapi 30 Mbps je untuk upload. Upload ni kalau kau buat kerja-kerja macam live streaming semua tu tak elok lah. 30 Mbps sikit lah kan. Masa tu sebab tu aku punya tu macam tak berapa, dia agak lagging lah nak ikut kan. Dia bukannya macam Times punya fiber. Upload dengan download tu sama, dia punya Mbps dia tu. Sebab tu tadi aku test, dia ni memang bagus lah. Cuma aku tak tahu kalau dia cap. Cap tu maksudnya kalau kau dah guna katakanlah 50 gig ke, sebulan tu 50 gig kalau kau dah guna, dia akan jadi slow. Kalau dia ada macam itu, aku just terminate je lah. Sama ada terminate, tengok cara penggunaan aku lah kan. Kalau seminggu aku guna 50, aku upload banyak-banyak ni kan, tak habis kan. Bila habis, aku terpaksa terminate lah. Dan cara aku nak terminate, aku akan contact MCMC balik lah. Sebab tu aku cerita pasal MCMC pada petang yang berbahagia ini. Okey, tu je guys, perkongsian aku hari ni. Aku akan keep sharing apa-apa yang aku tahu tentang macam ni lah, tentang apa-apa yang aku tahu kan. Sebab benda ni rare guys. Belum tentu semua orang akan lalui. Tantang orang akan bayar bodoh je kan. Sebab tu aku based on pengalaman aku struggle mencari solusi masa tu, aku share kat korang. Korang mungkin memerlukan perkara-perkara yang macam gini lah. Okey, tu je setakat ni. Kalau kau suka konten-konten macam ni, subscribe, like dan share. Bye bye.